Untuk warga-warga Kajang, Kopi Makmur akan bertapak di Lotus Kajang bersama dengan event Food Hunter. Dan mana peminat tegal kopi, hampa wajib mai ke event dekat sini bermula tarikh 6 hari bulan sehingga 10 hari bulan selama 5 hari. Dan kami akan bawakan menu yang confirm padu untuk hampa try dekat sana nanti. Antara menu-menu yang kami akan bawa, kita akan bawa semua jenis kopi yang tersenarai dalam menu. Untuk teh ais pun kita akan bawa yang mana yang paling top seller dan yang paling premium, coklat dan juga ais matcha pun kita akan bawa juga dekat sana. Bukan tu je kalau kata apa nak tahu, ada macam-macam aktiviti yang menarik ni. Siap ada promo eksklusif. Artis pun gempak-gempak weh. Ni siap boleh santai enjoy dengan kawan-kawan. Ampun tunggu apa lagi? Selama kami bertapak kat sana 5 hari, peringatan untuk pada warga orang Kajang. Jangan lupa ajak kawan-kawan, pakat sebuah ramai. Let's go. Ingin kau ke Wukong, jangan sampai aku pecahkan.